Media di Arab Saudi sangat kagum dan memberikan pujian penuh terhadap kualiti yang dimiliki oleh JDT jelang berdepan Al Ahly. Salah sebuah media di Arab Saudi percaya Johor Darul Ta'zim memiliki dua kualiti yang mampu memberi kesukaran kepada Al Ahly. Media itu melihat JDT bukan saja kuat dari segi pertahanan, malah melabel anak buah Xisco Munoz cukup berdisiplin dari segi organisasi permainan. Mereka percaya dua kualiti yang dimiliki JDT itu mampu memberi kesukaran kepada Al Ahly. Atas sebab itu media itu mahu Al Ahly mempamerkan aksi terbaik jika mahu mara ke separuh akhir. JDT mempunyai keupayaan pertahanan yang kuat dan pendekatan berdisiplin dalam permainan. Ini menjadikan tahap persaingan antara kedua-dua pasukan sangat tinggi. Al Ahly perlu terus fokus menangani aspek-aspek ini sepanjang perlawanan, kata media Arab itu. Al Ahly akan turun menentang JDT dalam aksi suku akhir ACL Elite di Jeddah pada malam ini.